Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang aku nak unboxing Judgment Valkyrie untuk video kali ni. So sebelum tu, intro first. Okay guys, ini ialah bingnya, iaitu Judgment Valkyrie, Zenith dan Quick Dash yang melompat-lompat tu. Okay, kat atas ni ada B00 booster, B00 sebab limited edition punya, Beyblade, Getting College System, WBBA series punya. Lepas tu kat sini ada apa tahu, aku tak tahu, W5, nama W5. Lepas tu kat sini ada, aku nak tengok weight so dia. Lepas tu ada Drago Valkyrie. Ni nama dalam Takaratomi dia. Lepas tu kat sini ada Getting College System. Kat sini ada Attack Type, Burst System, Right Spin dan Getting College System. Dekat sini pula ada Valkyrie Chip, Dits, Layer Weight Go dan Judgment, Base Layer Judgment. Dits dia ialah Zenith dan driver dia ialah Quick Dash. Okay guys, so kali ni sorry guys, tadi bateri habis, so aku dah cucuk wire. So kita akan unboxing macam biasa. Pen penyelamat aku pakai. Ya Allah, susah pula kali ni. Kita buka belah sini lah. Dah. Nampak macam limited edition betul. Banyak gila selotip daripada biasa. Ya Allah. Okay guys, kita akan buka. Dapat Dragon Winder. Kali ni orange dia gelap sikit lah. So aku dah ada collection baru lagi, Azrael. Lol. So kita akan buka. Ni dia punya B pillow. Kita dapat jarang punya launcher. LR launcher biasa, flame yang cepat rosak, tapi warna emas punya, bukan kaleng-kaleng. So kali ni aku malah nak habiskan masa lagi kan. So aku keluarkan terus stiker dia. Okay guys, ini ialah layer dia. Sini dia macam getah tau kalau korang rasa, tapi sebenarnya bukan getah. Aku tak tahulah cat dia ataupun plastik dia yang memang macam tu. Aku rasa cat atau plastik dia lah. Lepas tu ni kan, dia rasa macam getah tau kalau korang pegang lah. Tapi bukan getah sebenarnya ni, dia plastik. Bukan getah tau. Nampak? Ni pun ada line tu. Dia macam kasar-kasar sikit. Okay, aku akan cabut jap. Nak tengok dia punya dalam kan. Ini ialah gacha chip Valkyrie yang dia bagi. Putih transparent, emas dan biru, lepas tu materi hijau. Inilah yang gempaknya dalam ni, iaitu Layer Weight Go. Layer Weight Go ni warna merah. Lepas tu kat sini dia tak sembang sebab ada ruang kat ni. So kita pasang. Semua Valkyrie. Lepas tu kat sini gimmick dia juga yang ada burst stopper. Ni pula ada Zenith warna biru. Lepas tu emas, biru metalik. Lepas tu ni biru biasa dengan emas. Biru pekat dengan emas. Okay, lawa. Dia bukan. Lepas tu kita pasang kat sini. Ini Dits Quick Dash. Dits yang lebih kurang dengan operate. Melompat-lompat juga dia ni. Dash. Boleh tahan ketat ke Dits dia. Jom kita try. Klik dia berapa Satu. Berapa susah. Ketat je lah. Ketat tu. Guys, ketat gila tu guys.
Aku tak tahu sebab apa. Cuba kita try pasang dengan disc lain. Aku rasa sebab ni lah. Aku ada salah pasang ke? Guys, memang ketat guys. Nanti aku cari cara untuk pasang kat layer ni. So, sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like dan komen video ni. Okay, so nampak sampai tengah je dia ketat. Aku rasa sebab burst stopper ni lah. Burst stopper ni. Sekejap aku try tukar disk. Sekejap guys. Disk around. Aku baru nak tamatkan video ni tadi tapi sebab aku nak try kan. Guys, memang ketat lah. Kita kena cari disk yang kecil sikit lah guys. Disk yang kecil sikit. Try disk ni lah. Disk 6. Guys, sebab berstopper dia sangat besar, susah nak pasang. So, by the way, korang jangan lupa subscribe, like dan komen video ni. So, kalau korang suka video aku, korang jangan lupa like So, bye.